Hi, welcome back to my channel. Hari ni I nak buat something drinks. First time I pernah buat dalam hidup ni, I nak buat matcha. I nak buat matcha strawberry latte. If you guys know, I pernah pergi Jepun sebelum ni. And I pernah beli matcha. And I pernah beli whisk sekali. So kali ni I rasa macam I nak buat content video yang buat matcha, kita whisk sendiri. And ini adalah kali pertama, first time dalam hidup I nak whisk matcha sendiri, nak buat matcha strawberry secara manual macam tu. Apa yang lagi menarik lagi, I beli sedikit barang lah untuk I nak buat matcha. Alright, so inilah barang-barang yang I beli dekat Shopee. Bukan dua ni je, kejap. So inilah barang-barang yang I beli dekat Shopee semua ni. Okay, so benda ni dah lama sampai semua ni. I nak unboxing sendiri depan korang semua. So apa yang you guys nak cari, macam nak buat matcha ke, nak buat air ke, barang-barang you nak kena ada, I dah link I selitkan link Shopee dekat bawah. What is this? So ni nama dia matcha tea set. Oh my god, cantiknya. Cantik. So nanti you whisk. I nak buka yang ni. Tapi I dah tahu, I rasa ini I dah tahu. Penimbang coffee scale. So you nak tahu berapa gram semua ni. So kita ikut yang ni je. I perasan dekat macam kedai coffee shop yang local, diorang akan pakai ni untuk timbang coffee beans diorang. Alright, so kita buka dulu. So yang ni macam getah. And dia bagi charger. And lepas tu manual book. And of course penimbang. So dia macam ni. Oh my god, cantiknya. And lepas tu dia bagi yang untuk basuh straw ni. Lepas tu I beli ni sebab I nak buat matcha strawberry. So I beli strawberry syrup dekat online je. Oh my god, patutlah mahal. Besar gila. Brand Osterberg. Manual cara nak pasang. And this is how it looks finally. Lepas ni bolehlah kita letak barang-barang matcha set dekat dalam ni. Tak macam ni, and kita letak. So nanti biar dia berkembang dulu sekejap. Guys, so kita punya whisk ni dah ready. So I terus letak dekat dalam ni lah. Senang. So this is how it looks. Okay, disclaimer, I first time buat benda ni. So, I tak tahu. So, nanti mungkin korang kalau rasa macam ada yang tak kena, boleh macam nak komen pasal matcha lagi ni, boleh komen dekat bawah. Sebab I tak tahu. Please jangan judge, okay? I'm so proud of myself sebab dapat buat benda ni, guys. Okay, kalau tengok rupa memang cantik. Oh my god, love. Tapi kalau rasa tak tahu lagi macam mana. Bismillah. Sedap. Dia tak pahit, dia tak manis sangat.
Sebab mula-mula kita rasa pahit sebab kita rasa matcha kita guna powder tu kan. So bila kita campur rasa-rasa hujung tu barulah rasa manis strawberry dia. So kalau korang nak lebihkan manis sikit, kena lebihkan strawberry. Okay guys, kalau korang suka yang macam strawberry macam I, boleh try. Nanti I akan bagi resepi. Lepas tu I share link barang-barang yang I beli tadi kat bawah. Okay, so I think I'm gonna end my vlog here, and thank you so much for watching my vlog, and jangan lupa subscribe and like, share and comment juga if you guys macam nak share resepi lagi pasal matcha strawberry ke, macam kalau resepi I salah ke tolong betulkan. And I tak tahu ni, I ikut resepi ChatGPT je guys. I tanya ChatGPT macam mana nak buat ais matcha strawberry latte.